Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zainuddin bin Zainal Abidin bersama dengan rakan-rakan hari ini ingin berkongsi idea inovasi yang bertajuk Black Army School Scale. Isu dan permasalahannya adalah sisa makanan terlalu banyak di sekolah kami hasil daripada murid-murid dan guru. Sisa makanan ini tidak semestinya dikutip pada hari itu juga oleh pihak berwajib. Jadi apa yang telah berlaku adalah bau busuk dan mengotorkan dan mencemarkan alam sekitar, di mana boleh juga mendatangkan haiwan-haiwan lain yang membahayakan kesihatan dan juga boleh membawa penyakit. Ini adalah contoh sisa makanan yang kita lihat. Sebenarnya sisa makanan ini semuanya adalah hasil makanan yang tidak habis. Dia bukannya benda-benda yang kotor dan najis ya. Jadi bila kita lihat kepada konteks negara, itu juga telah ditegur kerana terlalu sehingga membazirkan 17,000 tan sisa makanan setiap hari di Malaysia. Itu di Malaysia. Kalau di luar negara sudah tentu banyak lagi sehingga menyebabkan dunia kita tercemar. Jadi fokus inovasi kami adalah memastikan sisa makanan sekolah dapat dikurangkan secara cepat, bersama alam mudah dan selamat. Objektif inovasi adalah menghasilkan sebuah projek yang mampu untuk mengurangkan sisa makanan di sekolah secara lestari. Ideanya berasal daripada sebuah penternakan Black Soldier Fly Larva BSFL, di mana ianya sebenarnya dilakukan di fasa yang besar lah, kilang-kilang di luar negara dan di Malaysia. Namun saya tertarik dengan satu usaha di mana mereka membuat skala rumahan untuk bela di rumah ulat ini, di mana telur menjadi ulat lava. Ulat lava ni dia akan makan sisa makanan, sisa-sisa segala-gala sisa yang ada yang dibuang, kecuali besi sajalah dan plastik. Kemudian ia menjadi pupa dan akhirnya menjadi lalat, di mana lalat ini tidak membahayakan. Iaitu BSFL ni bukanlah serangga yang berbahaya, tidak menyebabkan penyakit, sangat efektif dalam mengurai sisa makanan dengan 40% protein sesuai untuk makanan ternakan, dan kita hidup BSFL adalah lestari. Jadi saya fikir, kenapa tidak saya gunakan idea fasa rumahan ni untuk digunakan di fasa persekolahan yang saya cuba hasilkan ini bersama dengan rakan-rakan saya. Maka proses inovasi kami dengan prototipe pertama, kita letakkan fasa rumahan. Saya tiru bulat-bulat, saya tengok dan letakkan bagaimanakah cara inovasi ini ataupun penternakan ini dijalankan di sekolah. Dan apa yang terjadi adalah tak sampai beberapa hari, ketika ia masih telur lagi, baru sikit dia jadi ulat, ia telah menyebabkan hampir sebahagian sekolah berbau, di mana saya buat di sebelah makmal, dan makmal itu berbau dan sangat menyusahkan kami. Dan selain daripada itu, kehadiran telur lalat lain yang turut bertelur di atas itu, dan juga kehadiran nyamuk kerana di tepi sekelilingnya ada air, dan air itu yang menyebabkan nyamuk boleh bertelur. Sangat berbahaya. Maka kami hadir dengan prototipe kedua. Kami pun menggunakan kawasan hidroponik dan tiada takungan air, kawasan yang luas tertutup dengan kelambu. Maka itulah gambarnya, dan apa yang telah berlaku adalah semua permasalahan itu telah berjaya diatasi. Namun hadir permasalahan lain, iaitu kehadiran semut. Semut ni dia ada gigi tau, dia boleh gigit ulat lava kita sehingga mati, dan dia boleh bawa lari ulat lava tu, dan suhunya menjadi tinggi menyebabkan ulat-ulat kami kepanasan. Dan kami juga dalam masa yang sama, konteks lainnya, kami menghadapi masalah untuk mengasingkan ulat lava tu daripada sisa-sisa makanan untuk kami buang sisa itu yang telah kering itu, dan kita nak dapatkan bajanya itu. Jadi kami hadir dengan prototipe yang ketiga, iaitu Projek Black Army School Scale, di mana tapak projek jauh dari kawasan tumpuan, masukkan semua fasa-fasa daripada telur sehingga ke lalat di dalam cage ataupun sarang itu, sangkar itu, supaya tidak diganggu oleh haiwan lain. Dan kami simenkan di bahagian lantai ya. Kita tengok gambar di sini ya, simenkan bahagian lantai, dan kita letak minyak supaya tiada semut yang akan naik, dan kelambu kita tukar kepada jaring hitam supaya tidak terlalu panas namun matahari tidak masuk. Dan inovasi pengasingan prapupa diving lava dibuat. Dengan tindakan yang kami lakukan, kehadiran semut tiada lagi, suhu dan sudah tidak tinggi, dan pengasingan prapupa dapat dilakukan. Okay, ini contoh kami ambil lalat dan kami letakkan dalam telur, dan juga berada di dalam cage itu, dan juga tempat untuk letakkan lava-lava ulat itu di situ. Dan ini adalah pengasingan prapupa kami. Kami kalau tengok pada video yang ada QR di atas ni, boleh tengoklah video bagaimana kami menjalankan kajian tentang pergerakan ulat lava tu, supaya dia boleh mengasingkan diri daripada fras itulah, supaya kita dapat membuat tanpa membuang masa kita. Di bawah ini adalah gambar bagaimana kami buat tingkat-tingkat, yang kami namakan diving lava, kerana lava tu dia akan naik ke atas sekiranya dia tak nak makan lagi. Cukup beberapa hari matang, dalam 10 hari dia akan tidak makan lagi, dia naik ke atas dan dia akan jatuh ke bawah. Dekat situ kita dapat mengasingkan lava ini dengan mudah tanpa kita bekerja.
Seterusnya, impak. Apabila projek ini telah berjalan, apakah impaknya? Yang pertama, pengurusan cekap sistem makanan kantin di sekolah. Lebih 90%, hampir 100% sebenarnya, berjaya dimanfaatkan dan dikurangkan. Kami letakkan 4 bekas makanan dalam gambar ni untuk diisikan oleh sisa makanan. Habis, minggu kelima setelah pun habis, semua sisa makanan itu berjaya dimakan oleh larva. Pada minggu pertama belum ada lagi kerana ia masih telur. Minggu kedua, 3, 4, 5 sehingga ke 8 berjaya 100% sebenarnya, hampir 100% dimakan oleh larva Black Army kami. Jadi amalan kelestarian juga, kalau kita lihat kepada projek yang kita lakukan ini, dia adalah dalam amalan kelestarian SDG. Dia menyokong SDG 4, SDG 7 dan SDG 12, di mana ia juga kelestariannya dari segi kos yang murah, hasil yang sangat cepat, tidak perlu berbulan-bulan tinggalkan makanan itu, dan sesuai dilaksanakan dalam suasana sekolah. Ulat larva ni bila dia menghasilkan najis, najis tu adalah sebagai baju komposnya. Baju kompos yang macam kami buat tadi masa kami asingkan FRAS dan juga baja menggunakan inovasi tadi, baja itu kita gunakan untuk membantu projek hijau sekolah. Dan Alhamdulillah kita dapat lihat di sini dalam kajian kami, memang banyak bezanya, sangat lebih hijau dan buah lebih besar dan cantik. Pemahaman konsep sains dalam aktiviti ternakan, matematiknya dengan nilai murni, kasih sayang dan sebagainya. Dan ia juga menjadi sumber makanan ternakan, di mana permintaan untuk mendapatkan sumber protein untuk ternakan dari luar ini sangat tinggi. Dan ia sebenarnya halal dimakan oleh haiwan-haiwan ternakan kita. Kami di sini hanya memberikan makan larva dengan sisa makanan murid. Jadi kos one off hampir RM677.95, namun ia sekali sahaja. Penyebarluasan inovasi, perkongsian amalan baik di Carnival STEMIC sekolah kepada warga sekitar daerah Kulai, dan kerjasama dengan perkongsian dan peternakan Black Soldier Larva PSFL Pasar Rumahan, dan juga kami juga kongsikan tindakan-tindakan kami dan kajian-kajian kami di YouTube dan juga di TikTok. Kami telah sempat juga menerima pengiktirafan berjaya mendapat naib johan dalam Guru Ikon SDG Negeri Johor pada tahun 2025. Sekian daripada kami. Terima kasih.